start lagu. Kecil je. Comel-comel tahun baru. Baru je. Sekejap ni. So, oh, boleh pusing. Oh, RM3 tak apa. Kalau macam Akmal Atira. You dah start lagu. You kecil je. Comel-comel je. Sebab dia dah sekali dengan bekas dia, sekali dengan dia punya. Aku tak tahu yang tu ada power bank lah. Yang tu memang ada mic, yang biasa tak ada mic. Betul Dah balik tidur. Dah balik tidur. Apa punya perangai lah koma ni. Mari kita balik kan. Di mana balik rumah sewa? Ya, balik rumah sewa. Punya perangai lah tu. Duduk. Dekat sikit. Okey. Tak ni lah. Tak sampai. Dah nak habis pun. Siapa lain tak ada ke? Ini kat rumah tu. Wani. Hi guys, so hari ni wow, muka saya tengok macam betul-betul cerah ya. Ya ke? Cerah ke ni? Okay guys, hari ni Macam ni aku dah. okay. Oh, okay. Okay, hari ni saya dan my friends akan pergi sambut tahun baru. Tahun baru New Year. Okay, sekejap So, yeah, you know, kita bertiga. Nak beli internet tak dapat. Oh, dapat duit. Tak nampak? Okay. So, this is me. And, okay. Jumpa kat sana nanti. Bye-bye. Oh, RM3 tak apa. Kalau macam
Yaren. Sebab tak ada dia punya penutup. Wow. Ya. Gelap kena kuih. Tuan cakap tu tengok. Oh ya. Terima kasih abang. Abang Wan pula. Abang tahu. Sorry. Apa tu? Apa dia kata? Apa tu? Oh, terima kasih. Oh, pada malam ini. Dan saya nak kongsikan kepada anda semua pencapaian di antara yang kita saksikan tadi ya. Pencapaian Puteri Gemalan Tari SK Seberang Perak KBSC JKKN Perak, di mana kumpulan itu telah pun mewakili Malaysia ke Korea bagi menyertai 2024 Children Festival for Intangible Cultural Heritage pada 2 hingga 6 Oktober 2024 di Jeonju City, South Korea, anjuran UNESCO, dan juga pernah mewakili Malaysia ke Digital Thailand Folklore Festival di Bangkok, Thailand 2024 dan juga mengondur anugerah The Best Costume dan juga The Most Outstanding Performance. Puteri Gemalan Tari SK Seberang Perak KBSC betul ini? Okey, kita terus saja nak buat kata-kata persembahan dan selepas ini barulah kita akan melontarkan beberapa soalan untuk anda semua. Jadi untuk persembahan yang seterusnya, ayo sama-sama kita berikan tepukan buat kumpulan bimbingan seni cemerlang KBSC SK Seberang Perak. itu nampak. Korang tengok ah. So, Tak ada ke insyaAllah. you apa lagi? Live. Live teman Nabila lah pula. Anda sekejap. Sekejap lagi kita ni nak balik. Ya. Cuba raga kita. Kita nyanyi sama-sama. Ada filter lah kat sini. Sama tak ada filter ni. Belah sana mungkin boleh ke? Oh, dia punya penyanyi. Ni. Oh, dia boleh ni lah. Macam mana? 2000 berapa? Macam mana weh? Right. Jatuh tangan. Ya, betul. Nak bang? Kalau ada Belum pendek. Memang bukan putih sensor. Ni, mana? Tak, sebab dia terbalik. Dia punya dia tapi kalau kau pilih balik ada Jalan ni ha. Kami pergi dating kat Wani. mana tak? Ini kalau Pino. Dah. Oh, ramai. Very ramai. Glownya muka saya. Tak boleh nak ni ke weh? Macam cerah kan?
Happy New Year semua. Semoga jujur kita bertiga. Oh tak boleh. Kita macam ni. Okey weh. Masuk. 1, 2, 3. Happy New Year. Happy New Year. So inilah dia. Cerah dia. Dia berapa gig ni? Like orang tua. Welcome to my channel. Korang nanti tekan tolong ni. Bukan tu beli. AI Nana. AI Nana. AI Wani. AI Nabila. AI Nabila. AI Wila. AI. Tapi saya milih orang. Bukan. Dia belum ada. Cicin tak ada. Untuk membawa Perak melangkah lebih jauh, Inci Perak menyumbang kepada kejayaan ini. Daripada pejabat awam yang bekerja tanpa mengira waktu, daripada usahawan kecil dan kuat berusaha menahan cabaran, daripada anak muda yang cepat membina masa depan, hinggalah masyarakat desa, masyarakat anak yang gigih berusaha. Semuanya adalah sekarang membina kejayaan. Dan kita mesti kita teruskan. Tahun 2026 pasti bukan tahun yang mudah. Beresek kita mesti berani menjawab cabaran dengan penuh keyakinan. Macam mana nak gam? Ada semangat daya saing. Kita mesti berani meneruskan Salah aku tak boleh lah. dan ekonomi masa hadapan. Oleh itu kepada anak-anak muda Perak, saya mahu bercakap secara terus terang kepada saudara menguasai masa hadapan. Aku nak buat vlog Kerana untuk saya tahun dan rakan-rakan dalam pentadbiran negeri dan Perak tahun 2026 ni insyaAllah aku cuba upload more often bahawa masa hadapan Perak Dan kita dah janjikan. InsyaAllah anak muda semua. Dan tugas but kami at the same ialah time aku kan untuk akan siapkan meneruskan juga yang perjalanan vlog semester terus 3 membuka semua ruang dan peluang agar anak muda Perak boleh bagi berjauh kita masuk membuat mereka sebab insyaAllah. I understand you guys tak Para suka hadirin sekalian, bosan-bosan sebelum bosan-bosan ucapan some of you guys really like to watch some vlogs aesthetic macam tu kan. So tahun melawat for the Malaysia next year 2026. kita rajin-rajin Kita lah sudah menjayakan tahun melawat Perak 2024 dengan bergaya lagi aku malah merekodkan Nabila ni dia nak cantik je. di seluruh Malaysia. Itu memang. Okey. Angka Tutup. Nak tengok kat sana. orang ramai Kat mana? Dekat situ lah, dekat. dalam negeri Perak atau daripada luar negeri. Hadirin sekalian, seterusnya majlis mempersilakan Yang Amat Berhormat Datuk Seri untuk menyempurnakan gimmick video promosi negeri Perak sempena tahun melawat Malaysia 2026 dengan memasukkan topi tablet yang disediakan turut bersama di pentas maskot Kopiro. Jika semua telah bersiap sedia, Semua bersedia. 3, 2, 1.
saksikan di skrin kerana kita akan paparkan detik Sedia ya countdown semua. kiraan bersama-sama. 30 saat dari sekarang. Jadi selepas 12.30 malam, kita dapat saksikan Bandara Ipoh akan diterangi dengan cahaya bunga bay. Saksikan nanti bunga api jadi sebelah kiri pentas kita. Okey, kita countdown. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Nana, ucapan untuk tahun baru? Semoga saya berjaya diet. Semoga semua orang sayang saya. Semoga umur saya, family saya, semua orang yang saya sayang banyak umur. Amin. Amin. Nabila, apa ucapan untuk tahun baru? Semoga saya dapat jumpa jodoh saya. Tak. Semoga tahun depan 2026 akan menjadi sinar lah untuk saya. Allah. She's chasing skies I've never named while I stay. Ini semoga jumpa jodoh cepat-cepat nak kahwin ada anak. Tahun depan Nana nak kahwin. Saya doakan semoga Azam pada tahun 2026 menjadi tahun yang lebih baik lah untuk saya. Saja. Itu saja. Betul ni? Itu saja. Lebih baik dari sebelum ni. Amin. Doakan semoga saya sukses selalu. Assalamualaikum, saya Nana. Nyala Rosco. Saya Azam tahun ni, dia dah Tahun depan. tahun ni lah dah Azam ni sama dari tahun lepas dan saya gemuk, dia dah gemuk lagi. Saya nak kurus sebenarnya tapi dia tak kesampaian. Harap Kalau tak dapat saya nak jodoh lah, jodoh cepat-cepat boleh tak? Macam Khana pun ramai yang handsome. Tengah flip pula lah cantik ke boyfriend aku. Semoga boyfriend aku masa ni dah dapat. okey, Wani. Aku nak juga. Saya Azam pada tahun depan saya nak ambil lesen. Amin. Itu sahaja impian saya. Lepas tu kalau boleh saya nak Nana kahwin dapat anak nombor 4 dua tu bagi saya. Astaga. Amin. Azam saya 2026 saya nak kahwin. Wow, kahwin. Kahwin. Anak dah berapa? Oh, 10. Oi. Tim bola sepak ni. Tim bola sepak ni. Comel lah kat kita ni. Assalamualaikum semua. Kak Azam tahun 2026 ni. Doa-doa lah untuk saya 5, saya 6, saya 7. Ada cahaya lah kan. Ada cahaya. Amin. But what if courage comes too late? Oh, traveler, the world is your open gate, and I just stood afraid of fate. If I